Ramai yang ingin mulakan simpanan emas, tetapi sering tertanya berapa jumlah bajet bulanan yang sesuai tanpa membebankan keuangan harian. Jawapannya mudah, kuncinya bukan berapa besar jumlahnya, tetapi berapa konsisten anda boleh committed. Dan ia bermula dengan formula yang paling asas. Ambil 10% daripada pendapatan bulanan. Contohnya, jika gaji anda RM3,000 sebulan, 10% bersamaan dengan 300. Itulah jumlah bajet ideal untuk simpanan anda setiap bulan. Bukan terlalu besar untuk mengganggu keperluan hidup, tetapi cukup untuk membina aset jangka panjang. Jika RM300 terlalu tinggi, turunkan kepada RM200 atau RM100. Yang penting, ia tidak memberi tekanan pada tunai harian. Dan anda masih boleh bertahan dengan keuangan sambil menabung. Public Gold menawarkan platform simpanan emas serendah RM100 melalui akaun GAP. Anda boleh menyimpan mengikut kemampuan dan emas tetap terkumpul dalam bentuk gram, bukan dalam ringgit. Dan emas di dalam akaun anda boleh fizikalkan kepada pelbagai bentuk sekecil 0.5 gram hingga 1 kg emas. Dengan bajet yang betul, anda boleh bermula dengan satu keputusan yang kecil. Konsisten menyimpan walaupun sedikit. Untuk bermula, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM saya untuk saya bimbing dalam cara dan juga langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.